Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kalian semua, sehat? Terima kasih kerana klik video kecil Eton je. Jangan lupa like dan subscribe. Okey. Saya dah tengok dah trailer tadi. Saya nampak trailer untuk next episode. Okey. Akhirnya si Misa lepas talak di masuk mahkamah. Cuma macam mana? Sebab dia kata dia tak mengandung, tapi dia mengandung. So jom kita tengok dulu dia punya trailer. Layan. Kamu dalam keadaan suci dan tidak mengandung? Saya dalam keadaan suci dan tidak mengandung. Berapa lama kau bahagia? Jangan musibat. Kau buat apa ni? Ini semua barang-barang awak. Saya bakar kat sini, Saya memang dah lama nak bakar kenangan saya dengan awak pun. Dah gemuk. Gila pula tu. Sejak kawan dengan lawyer ni, biadab, Awak tak fikir biar ada awak pula. Apa muka marah ni? Ya Allah. Siapa buat amarah macam ni, Betul teacher? Jangan suka-suka hati nak sentuh anak saya. Anak you ni yang degil tahu tak? Apa hal ni, Su? Apa kecoh-kecoh ni tau? Aku tak nak dia dekat dengan Amara, dia kacau Amara, dia kontak Amara. Awak ikhlas ke sukakan saya? Walaupun awak bukan suami saya. Kenapa awak buat semua ni? Daus? Lalu banyak luka yang ku terima. Macam mana? Kita tengok. Ada kan dia ditanya adakah mengandung ataupun tak, dia kata tak kan. Mana tu drama. Bapa si Amara ni rupanya disayang jugalah dengan dia pun. Mak tiri si Amara lah, Hana betul lah, tak guna betul. Dah menampakkan dia punya kejahatan. Dan si Gedi tu muncul weh. Adakah si Pak Su akan betul-betul menyintai si Miza? Sebab apa? Dia selalu cakap, siapa yang Amara suka, dia akan suka. Siapa yang Amara sayang, dia akan sayang. Dan si Amara sangat sayang dengan si Miza. Dan adakah si Pak Su sebenarnya juga sayang dengan si Miza? Ataupun dia hanya mengikut apa yang si Amara suka? Dan bila kekasih hatinya yang pernah membuatkan dia lebih memilih perempuan itu daripada si Amara, kemudian dia muncul semula, adakah dia akan pertahankan kasihnya dengan Cikgu Miza? Wow. Okay. Dan sebelum ni, si Pak Su meninggalkan Amara sebabkan si Natra, perempuan Gedi itulah, kan? Dia sanggup tinggalkan Amara. Dan sekarang ni, bila dia dah terbuka hati sedikit dengan si Miza, tiba-tiba dia muncul. Wow. Korang rasa? Adakah dia tetap dengan hati dia tetap dengan Cikgu Miza? Ataukah dia akan berpatah balik? Okey, mungkin di situlah konflik dia akan muncul. Okay, so guys, itu saja. Terima kasih kerana klik video kecil. Jangan lupa like, comment, subscribe.